A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, pelajarilah ilmu Al-Quran serta ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan wafat juga, dan ilmu ini akan hilang, yakni dengan matinya orang yang memiliki ilmu, matinya para ulama. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian pusaka dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Binal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau At-Taufiq, Simpang 4, Kampung Batu Laut,
yang saya muliakan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid, yang mana kita akan petik dari kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan perjumpaan kita juga dapat menambah berat timbang amal baik kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir pada muka surat yang ketiga bertarikh 24 hari bulan 9 2025, dan malam ini kita masuk dalam pengenalan iaitu definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah suatu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Ini definisi bagi ilmu faraid, iaitu satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Dia mesti kena ada dua elemen ni. Satu, kaedah-kaedah fiqh, ini nombor satu, dan yang nombor dua adalah pengiraan, yang mana melalui kedua benda ni dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Dan kaedah-kaedah fiqh inilah iaitu dari segi hukum fiqhnya, dari segi prosesnya, dan pengiraan. Ni memang tak boleh lagi lah. Bila cerita tentang faraid mesti kena melibatkan pengiraan. Dua kaedah fiqh dan juga pengiraan, melalui kedua ini dapat kita tahu bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraidun diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, iaitu kata nama berbilang daripada perkataan faridatun. Malam ni kita lihat dari segi makna dulu. Faraid itu daripada perkataan apa, apakah maksud di sebalik faraid tersebut. Perkataan faridatun terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan faridah ada dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini panjang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat ayat ini, Allah perintahkan dalam pembahagian faraid untuk anak-anak dan kedua ibu bapa. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayain, ila akhir ayat. Dalam tengah ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman faridatan minallah, iaitu segala ketetapan yang Allah tentukan melalui faraid ini adalah ketetapan, iaitu kewajipan daripada Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nama faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraida bi ahliha, yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yakni pusaka yang telah ditentukan kepada pemiliknya. Manakala
Faridah diambil daripada kata dasar iaitu fardun. Makna fardun pula dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi syarak. Apa makna fardun dari segi bahasa? Ada 5, yang mana kelima-lima ni ada dalam Al-Quran. Pertama, maksud fardun adalah ketetapan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh, yakni 1/2 dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Ini makna pertama, fardun itu adalah ketetapan. Kedua, fardun memberi maksud adalah bahagian, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍa. Mafruḍa di sini memberi maksud ditetapkan, bahagian, yaitu bahagian-bahagian yang telah ditetapkan. Ini maksud yang kedua, fardun adalah bahagian. Kemudian yang ketiga, makna fardun adalah kewajipan. Semua makna ni ada dalam Quran. Jadi semua boleh pakai berlaku. Cuma nanti dari segi istilah baru kita faham apa yang dikehendaki daripada nama faraid itu sendiri. Yang ketiga, makna fardun dari segi bahasa adalah kewajipan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan, di sini maksud mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Yang keempat, makna fardun menurut bahasa adalah menurunkan, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardun di sini memberi maksud menurunkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Dan yang kelima terakhir, makna fardun menurut bahasa adalah halal, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu, tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan Allah baginya. Jadi kelima-lima makna dari sudut istilah ni ada sandaran Al-Quran, ada sandaran maknanya menurut Al-Quran. Dari segi istilah, makna fardun adalah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Kita belajar faraid ni, natijahnya hujung-hujungnya satu je. Apa dia? Nak tahu siapa waris, berapa bahagian, berapa waris-waris ni dapat, itu saja. Dan inilah makna istilah. Dari segi istilah, fardun tu adalah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Ilmu ini juga dikenali sebagai mawaris, iaitu ilmu pewarisan dan ilmu tarikah. Kalau orang di pantai timur, di Terengganu khususnya, dipanggil pusaka, itu adalah tarikah. Kita sebut harta pusaka. Belah-belah pantai timur sebut tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Perkataan mawaris merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang daripada perkataan mirasun. Dan ini juga setengah-setengah kitab dia menggunakan ilmu miras,
Ada setengah kitab ilmu faraid, makna yang sama. Mirath dan juga faraid ini adalah makna yang sama. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai dua makna, iaitu yang pertama adalah al-baqa, iaitu kekal. Salah satu nama Allah Ta'ala ialah al-warithu, iaitu yang kekal. Dan yang kedua makna dari segi bahasa, iaitu perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, al-intiqal. Peranan ilmu faraid, ini kita dah selesai dari segi makna. Kita faham dari segi makna bahasa dan juga dari segi makna istilah. Dari mana perkataan faraid yang biasa kita sebut tu? Daripada perkataan faridah, fardun. Daripada fardun tu ada 5 makna dari sudut bahasa. Dan makna istilahnya adalah bahagian-bahagian yang ditetapkan oleh syarak untuk ahli waris. Peranan ilmu faraid. Dalam kitab ini penulis meletakkan 6 peranan penting, peranan utama. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi peranan-peranan ilmu faraid, cuma dalam kitab ini penulis meletakkan 6 peranan utama. Pertama adalah untuk mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Untuk kita nak tahu harta peninggalan si mati ni pusaka ke tidak. Penting ke? Sangat penting. Jika ianya pusaka, maka wajib tertakluk dengan hukum faraid. Tak boleh suka-suka kita nak bahagi ikut akal kita. Suka hati saya lah harta mak saya, harta arwah ayah saya. Tak boleh. Bila sebut pusaka, maka wajib tertakluk dengan hukum faraid. Kalau bukan pusaka, lihat dulu halal atau tidak. Jika tidak halal, maka wajib diurus dengan cara tidak halal menurut syarak. Jika halal, maka terpulang kepada waris-waris atas kesepakatan waris nak digunakan, nak diuruskan bagaimana. Selagi mana bukan untuk tujuan maksiat. Apa dia harta pusaka dan bukan harta pusaka? Contoh yang biasa orang tahu, sagu hati atau derma, sumbangan ketika mana hari kematian si mati. Orang datang layan, bagi duit. Kadang ada setengah tempat letak tabung, ada letak besen, dalam tu letak beras. Di tempat saya sekincan, besen dalamnya ada beras. Tak tahu kenapa setengah tempat dia letak dalam beras, tenggelamkan terus, orang tak nampak warna dah. Duit tu berapa-berapa, mungkin lah. Di setengah tempat masih lagi menggunakan besen dan diisi beras. Jadi orang boleh masukkan dalam tu. Duit tu pusaka ke tidak? Bukan. Kerana antara salah satu syaratnya pusaka, tak boleh. Wajib tertakluk dengan hukum faraid. Kemudian peranan yang kedua, untuk sebelum tu yang nombor 1, takut orang terlepas. Begitu juga pada harta yang dah dihibahkan. Kita dah hibahkan tanah kepada anak, contoh. Bila kita mati, tanah yang kita dah hibahkan tu, bila cukup rukun, cukup syarat, maka sah hibah. Adakah menjadi pusaka kita bila kita dah mati atau bukan? Bukan lagi dah. Sebab apa? Dah pindah milik kepada penerima. Sekalipun nama dalam geran masih nama kita. Bila nama masih lagi nama kita, ini melibatkan prosedur untuk pengurusan tuntutan harta pusaka. Saya nak bincang nanti di akhir nanti tentang pengurusan harta pusaka. Sebab ada jemaah daripada surau ini bertanya berkenaan proses. Dia baru WhatsApp saya semalam petang. Jadi saya nak kongsikan di akhir nanti proses tuntutan harta pusaka. Apa nak kena buat, di tempat mana nak kena buat, apa prosesnya dan sebagainya. Kerana pengajian kita ini, untuk sedia maklum, kita bukan hanya mengaji kitab semata-mata. Saya akan kongsikan proses sekiranya perlu, jika ada yang bertanya, dan mungkin saya akan kongsikan juga isu-isu semasa yang berkait dengan faraid, untuk kita ambil iktibar daripada peristiwa itu, ataupun kita ambil panduan. Begitu juga harta yang dah diwasiatkan, harta yang dah diwakafkan. Wakaf tanah untuk pembinaan surau, contoh. Kemudian meninggal dunia, pewakaf ini, nama dalam geran masih nama dia.
dari segi proses perundangan kena masukkan juga dalam tuntutan pusaka kerana nama dia. Tapi dari segi hukum bukan lagi pusaka. Jika anak-anak si mati ni menuntut juga makan harta batin. Begitu juga harta yang dah diwasiatkan, jika cukup rukun dan syarat wasiat, maka sah menjadi milik penerima wasiat, tak boleh lagi waris menuntut harta tersebut. Yang kedua, untuk memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Yang ini nanti kita akan masuk dalam satu tajuk al-huququ al-muta'alliqah bitirkah, iaitu kewajipan ke atas harta pusaka. Kewajipan ini jatuh ke bahu siapa? Jatuh ke bahu waris-waris. Kita kena lakukan 5 perkara wajib ke atas harta pusaka si mati. Jika meninggal dunia orang tua kita, kita sebagai waris. Jika meninggal dunia isteri kita, suami kita, kita sebagai waris. Ingat, 5 perkara ni wajib kita lakukan ke atas harta pusaka si mati. Secara ringkasnya, pertama adalah tuntutan langsung ke atas harta tersebut. Maksud tuntutan langsung ni boleh jadi duit dalam akaun bank yang ada puluh-puluh ribu tu, semasa hidup tu tak dizakatkan, bila dikeluarkan wajib dizakatkan. Ni maksud tuntutan langsung. Begitu juga pada harta yang masih di bawah gadaian, kena selesaikan dahulu urusan gadaian tersebut. Kalau emas di ar-rahnu, kena ditebus dahulu guna harta si mati. Kalau ada, kalau tak ada, jual emas tersebut, ada baki keuntungan daripada rahnu tadi, dikira sebagai pusaka si mati. Contoh, dia gadai satu utas gelang emas bernilai, emas tu bernilai RM10,000, tapi bank dia tak akan bagi, bank atau orang tu dia tak akan bagi 100% nilai marhum, dia akan bagi 80%. contoh 80% daripada 10,000, RM8,000. Dia bagi RM8,000 kepada kita, dan cukup 6 bulan kita kena bayar upah simpan. Nak keluarkan balik emas ni tadi, kita kena bayar sebanyak RM8,000 ke ar-rahnu atau bank, plus dengan upah simpan. Ni konsep ar-rahnu. Guna duit siapa? Duit si mati yang RM8,000 tadi, tebus balik sekali dengan upah simpan, barulah emas tu dapat dikeluarkan. Emas itu dikira sebagai pusaka. Kemudian yang kedua, pengurusan jenazah. Dari segi mandi, kafan, solat ke bumi, andai memerlukan kos, maka wajib ambil daripada harta pusaka si mati. Jika ada yang sponsor, contoh di bahagian khairat kematian ini, dengan ayah kita kamcing, wak tu yang menguruskan jenazah, dengan ayah kita ni kawan dari kecil. Dia kata, tak apalah Man, ayah kamu dengan pakcik bukan orang lain dah, macam adik-beradik sendiri dah. Tak apalah, segala kos pengurusan jenazah arwah ayah kamu, pakcik akan tanggung 100%. Maka tak wajib lagi ambil daripada harta pusaka. Kalau nak bagi atas nama sagu hati, tak boleh juga ambil daripada harta pusaka. Tontong, faham tontong? Waris-waris, tak apalah, Wakman ni pun baik dengan arwah abah, baik dengan kita, kita bagilah sagu hati. Kalau contoh pengurusan jenazah 1,500, kita bagi sagu hati 500. Sebab kesian dia, dah tua-tua gali kubur dan sebagainya, bagi juga upah. Upah tadi jangan ambil daripada pusaka. Kerana ini bukan perkara wajib, bukan lagi wajib jadi dah, sebabnya dah dihalalkan oleh tukang urus. Kita kena tong nak bagi sagu hati. Ni yang kedua, pengurusan jenazah. Ketiga, hutang si mati. Hutang ada 2, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Mana nak kena dulukan? Hutang kepada Allah. Kalau dah habis harta si mati ni ustaz, bayar hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia, siapa nak bayarkan? Adakah waris-waris wajib membayarkan hutang si mati? Jawapannya tidak wajib. Tapi walaupun dari segi hukum syarak tidak wajib waris membayarkan hutang si mati,
dari segi perkara ihsan atau berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia, salah satunya adalah dengan cara kita melangsaikan hutang mereka. Ni cara untuk kita nak berbuat baik kepada orang tua kita walaupun mereka telah meninggal dunia, salah satunya dengan kita melunaskan hutang-hutang mereka. Wajib ke? Tak wajib. Tapi kalau kita lakukan, pahalanya cukup besar. Dan banyak lagi cara-cara untuk kita berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka dah meninggal dunia. Contoh yang lain, bila mana arwah ayah ni kawan rapat dengan wakman tadi, yang tukang gali kubur, yang tukang menguruskan jenazah. Kita selama kita hidup dengan wakman tu kenal-kenal macam tu je. Tapi nak berbuat baik dengan ayah kita selepas ayah kita dah tak ada, salah satu cara kita rapatkan hubungan dengan wakman tadi, iaitu kita merapatkan hubungan dengan rakan-rakan orang tua kita. Dulu tak pernah tegur, tapi bila tahu dia ni kawan arwah ayah, kawan arwah mak, kita cuba merapatkan diri, cuba untuk ramah. Dan ini juga salah satu cara untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Kemudian yang keempat, wasiat. Cukup rukun, cukup syarat, maka wajib laksanakan wasiat. Hukum kita berwasiat sunat. Kalau saya mati, cakap dengan isteri, yang kalau abang mati ni ada RM2,000 bagi ke surah At-Taufiq. Ni wasiat ke tidak? Wasiat. Cukup rukun, cukup syarat, hukum saya berwasiat itu sunat. Tapi bila cukup rukun, cukup syarat, hukum waris melaksanakan wasiat itu wajib. Walaupun hukum berwasiat sunat, hukum laksana jika cukup rukun, cukup syarat wajib. Selesai wasiat, ada baki lagi harta pusaka si mati. Yang kelima ini barulah diagih-agihkan kepada waris-waris. Ini baru yang kedua ni, peranan yang kedua, memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Yang ketiga, mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Ini nanti kita akan masuk dalam satu tajuk ashabul irthi, iaitu ahli-ahli waris. Ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa, ada adik-beradik seibu, ada anak saudara, ada anak, ada cucu, ada ayah, ada datuk, ibu, nenek. Semua itu adalah ahli waris. Dan ini peranan ilmu faraid untuk kita kenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati ini ahli waris yang berhak ataupun tidak berhak. Contoh, bila kita sebut cucu ni, kita ada anak laki, kita ada anak perempuan. Anak laki kita ada anak perempuan kita pun ada anak. Kabeh jenenge putu. Betul ni? Tak maaf lah, orang Banjar nak cakap Jawa. Kabeh jenenge putu. Semua kita panggil cucu. Tapi cucu yang dikatakan waris dalam faraid adalah cucu dari jalur anak lelaki sahaja. Ini peranan yang ketiga ni. Mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tadi tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Yang ini nanti kita akan masuk dalam satu tajuk al-hajbu, iaitu penghalangan. Dan tajuk ini tajuk yang paling penting dalam ilmu faraid. Sehingga ada ulama mengatakan jika seseorang itu tidak mahir, tidak menguasai satu tajuk dalam ilmu faraid, iaitu dalam bab al-hajbu, penghalangan, maka haram bagi dia untuk mengeluarkan fatwa. Maksudnya haram bagi dia untuk memberi jawapan bila orang lain tanya. Sebab dia tak tahu siapa yang berhak, siapa yang tak berhak. Contoh, ada anak lelaki, ada cucu lelaki dari anak lelaki. Siapa yang dapat? Semua ni waris ni. Anak waris, cucu pun waris. Di sinilah tajuk al-hajbu. Nanti kita akan jumpa siapakah ahli waris yang menghalang ahli waris yang lain.
Kesemua ahli waris ada 25 orang. Lelaki 15 orang, perempuan 10 orang. Contoh, lihat pada carta yang saya buat ni. Ni ahli waris. Ada 25 orang. Daripada golongan atas, bapa, ni bapa, datuk, ibu, nenek. Golongan bawah, anak laki, anak perempuan, cucu, cucu laki, cucu perempuan. Golongan pasangan, sama ada suami atau isteri. Golongan sisi yang dekat, hawasil qarib, iaitu adik-beradik. Adik-beradik bahasa kita, dalam bahasa kitab, saudara seibu sebapa. Adik-beradik sebapa, saudara sebapa, saudara seibu. Anak daripada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian hawasil ba'in, golongan sisi yang jauh. Siapa dia? Pakcik, bapa saudara. Hanya dari sebelah bapa je, sebelah ibu bukan waris. Jadi kita kena tahu benda ni. Kemudian bapa saudara sebapa. Tadi seibu sebapa, sama ayah sama mak dengan ayah kita. Yang ni sebapa saja. Anak mereka, anak kalau dengan kita sebagai si mati, sepupu. Sepupu boleh dapat pusaka. Bayangkan jauh tak jauh tu, hubungan tu dia boleh mewarisi harta kita. Tapi andai misal kata ada ke 20-25 orang waris ini, tidak semuanya akan dapat. Siapa je yang akan dapat? Hanya 5 waris yang dikenali sebagai waris utama. Ingat, sampai bila-bila 5 waris ini, satu tangan kita ada 5 jari. Yang normal lah. Yang tak normal jangan kira. Yang normal ada 5 jari. Ingat, bila kita mati, kalau ada 5-5 ni sahaja yang berhak, yang lain tak berhak. Pertama, siapa? Pertama adalah pasangan kita. Kedua, ibu kita. Ketiga, bapa kita. Keempat, anak lelaki kita. Dan yang kelima, anak perempuan. Ini 5 ni. 5 ni adalah waris utama. Daripada bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Ni adik-beradik. Adik-beradik kalau ada pun minta maaf, bye-bye. Habuk pun tak ada. Tak payah nak menyending-nyending, memang tak ada bahagian. Itu yang seibu sebapa. Yang sebapa lagilah tak dapat, lagi jauh. Yang seibu pun begitu juga. Pakcik pun tak dapat. Sebelah bapa, seibu sebapa, yang sebapa pun tak dapat. Jadi 5 waris ini. Jangankan nak kata adik-beradik, kalau ada cucu pun cucu terhalang. Jadi di sini peranan ilmu faraid yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Yang kelima, menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Siapa yang menetapkan ni? Adakah ustaz-ustaz dekat masjid surau? Adakah ulama-ulama? Adakah para imam-imam mujtahid? Bukan. Siapa yang menetapkan? Allah. Langsung dari Al-Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah perintahkan pembahagian faraid untuk anak-anak dan kedua ibu bapa. Surah An-Nisa ayat 12. Allah perintahkan pembahagian faraid untuk suami isteri dan adik-beradik seibu. Surah An-Nisa ayat 176. Allah perintahkan tentang pembahagian faraid untuk adik-beradik seibu sebapa dan sebapa. Dan dalam ayat itu Allah terangkan secara jelas, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta pusaka isteri kamu, sekiranya isteri kamu mati tidak mempunyai anak. Jelas sejelas-jelasnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Bagi kedua ibu bapa masing-masing 1/6. Siapa yang tentukan ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menetapkan bahagian ahli waris yang berhak ini nanti kita akan masuk dalam tajuk sumber hukum faraid, yang mana ada sumber daripada Al-Quran,
iaitu ayat-ayat Al-Quran, iaitu dalil qat'i. Kira daripada RM6,000, ayah tadi 1/6 berapa? RM1,000 untuk ayah. Mak 1/6 daripada RM6,000, RM1,000 untuk mak. Isteri 1/8 daripada RM6,000, kalikan, ambil kalkulator, 1 kali 6,000 tu, inilah bahagian untuk isteri. Dan bakinya untuk anak-anak, nisbah lelaki 2, perempuan 1. Selesai ke-6 peranan ini, maka terlepas sudah tanggungjawab kita sebagai waris ke atas harta pusaka si mati. Dan insya-Allah tujuan ilmu faraid ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan setakat ini sebelum saya masuk dari segi proses? Ya. Tanyalah. Saya ada 1 ekar tanah kan. Okey. Saya nak jual pada adik-beradik saya 2 orang. Boleh? 1 ekar tanah nak jual kepada adik-beradik 2 orang. Ini soalan berkait proses, bukan hukum lah. Okey. Tanah pertanian. Tanah pertanian, untuk sedia maklum tuan-tuan dan juga puan-puan, kalau kita lihat pada kanun tanah negara, kita terikat dengan akta kanun tanah negara. Jika mana tanah berstatus pertanian, tidak boleh dipindahkan kepada lebih 1 nama jika keluasannya kurang daripada 1 ekar. Ini semasa hidup. Pindah semasa hidup, tak boleh lebih 1 nama kalau keluasan tu kurang daripada 1 ekar. Kalau saya ada tanah 1/10 ekar, dalam geran tu 1 ekar ada 10 nama, saya 1/10, tapak rumah saja, saya nak jual dekat orang, boleh tak? Boleh, seorang je boleh beli. Kalau saya ada 1 ekar tanah, nama saya seorang, saya nak jual, boleh tak? Boleh, 1 orang saja boleh beli. Boleh faham? Boleh tak jual kepada 2 orang? Tak boleh, kerana 2 nama ni tadi dah melanggar akta kanun tanah negara, yang mana 1 ekar hanya boleh diletakkan nama 1 orang sahaja. Berbeza dengan proses pusaka. Proses pusaka dia tak terikat dengan akta kanun tanah negara. Sekalipun status tanah pertanian, contoh dia ada suku ekar saja, suku ekar, kemudian dia ada anak 4 orang lelaki, jadi masing-masing nak juga bahagian, boleh tak turunkan pusaka kepada 4 anak? Boleh. Tapi lihatlah ada tak manfaatnya. Kalau suku ekar bahagi 4, besar mana? Lepas tak agak-agak tapak rumah? Mungkinlah lepas. Kalau buat rumah tu rapat semua, dapat 4 pintu, seorang sepintu, mungkin boleh. Tapi ada setengah-setengah orang dia beranggapan faraid ini wajib terima. Salah. Faraid bukan wajib terima, tetapi wajib tahu dan faham. Kerana ada konsep takharus nanti, melepaskan hak. Harus. Dari segi hukum, harus kita melepaskan hak kita. 3 syarat. Pertama, kita ni yang nak melepaskan hak, kita ni berakal dan baligh, mukallaf. Kedua, tahu dan faham dahulu bahagian kita ni, berapa bahagian kita dan nilainya berapa untuk kita nak melepaskan hak kepada waris yang lain. Ketiga, redha atau ikhlas melepaskan hak kepada waris yang lain. Contoh macam tadi, dia ada suku ekar, ada 10 orang waris, semua nak masuk ke? Dari segi hukum boleh, dari segi proses pun boleh, tapi ada tak manfaat? Jangankan nak buat rumah, sedap-sedap tapak tandas pun tak pas. Suku ekar bahagi 10. Jadi di sini ada konsep takharus, melepaskan hak. Tak apalah, letak nama abang seorang je lah, yang lain-lain ni tak apalah, kami bagilah ke abang. Yang nak kata macam tu, dia kena 3 syarat tadi. Pertama, dia kena akal balik. Yang kedua, dia kena tahu dan faham dulu. Daripada satu suku ekar, nilai suku ekar lebih kurang dalam berapa sekarang? 50,000 ringgit. Semua adik-beradik 10 orang, semua lelaki, nak senang kita, nak senang kira. Bermakna masing-masing 1/10. Seorang 5,000, seorang 5,000, 10 orang 50,000 nilai suku ekar. Jadi abang ni kata, tak apalah, bagi ke abang je lah. Kalau korang nak juga, bukan korang boleh buat rumah pun. Lagipun tanah ni pun dah ada rumah abang dah.
Masing-masing kata, okey, boleh abang, letaklah nama abang seorang. Ikhlas, semua melepaskan. Cukup 3 syarat. Pertama, akil balik, tahu dan faham masing-masing punya bahagian 1/10, lebih kurang nilai dalam RM5,000. Dan ikhlas melepaskan. Dan melepaskan ni sama ada jenak dengan imbal balik, balasan ataupun tidak. Dua-dua boleh. Kalau dia kata lima orang kata tak apalah abang ambil lah, bukan banyak mana pun, RM5,000 je nilainya, tak apalah abang ambil lah, saya halalkan. Lagi 4 orang, boleh bang, tapi abang bayarlah kat kami. Sama juga taharus dengan balasan. Nilaikan berapa bahagian 4 orang ni tadi, seorang RM5,000, RM5,000, RM20,000, abang ni kena bayar. Nak bayar ansuran ke, itu atas kesepakatan. Itu namanya tebus hak. Dalam ilmu faraid nanti kita akan jumpa tajuk taharus melepaskan hak. Jelas ya? Okey. Kita sambung sedikit proses. Proses ini saya ambil daripada kitab Panduan Ringkas Ilmu Faraid Pengurusan Harta Pusaka yang ni. Yang ini dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husairi bin Salih. Kitab ini nipis, hanya poin-poin yang dimasukkan. Cuma yang bestnya dia masukkan proses-proses apa nak kena buat. Harga kitab ni murah, cuma RM10 sahaja. Kita lihat pada muka surat hujung-hujung, sebab awal-awal tu dia cerita tentang fake. Ni dekat sini pun dimasukkan isu-isu semasa, tentang harta sepencarian macam mana, tentang penama, tentang hibah, tentang wasiat dan sebagainya, kemudian tentang takaful, dan kita masuk dalam pewarisan tuntutan harta pusaka dalam tajuk proses pengurusan. Okey. Pertama, ini proses pengurusan. Sekarang kita nak uruskan harta pusaka si mati kita sebagai waris. 3 tempat, salah satunya kena lihat. Pertama, pejabat pusaka, kedua, mahkamah tinggi sivil, ketiga, amanah raya. Dan biasa orang akan pergi 2 tempat ni lah, sama ada pejabat pusaka atau mahkamah tinggi. Apa beza dua ni? Pejabat pusaka bila mana harta si mati ni bila ditotalkan keseluruhannya nilainya kurang RM5 juta. Kalau lebih, kena urus di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ni mahkamah tinggi syariah ke sivil? Sivil. Mahkamah syariah kita bidang pengurusan pusaka di bawah sivil, dalam perundangan sivil kita di Malaysia, bukan di bawah perundangan Islam. Berbeza di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak urusan pusaka umat Islam diurus di mahkamah syariah. Kita di Semenanjung bidang kuasa pengurusan harta pusaka di bawah sivil. 2 tempat ni, pejabat pusaka atau mahkamah tinggi sivil. Kalau di pejabat pusaka nilainya bawah RM5,000, pertama kena isi permohonan secara online. Dulu kita boleh walk in, sekarang dah tak boleh. Kita kena online. Dekat mana? Pergi dekat website dia www.myland.gov.my. Tu yang pertama. Bila kita masuk, kita kena daftar dulu, sign up apa semua, buat account, kemudian muat naik segala dokumen yang diperlukan dalam format PDF setiap kali selesai mengisi maklumat. Sebab itulah pentingnya kita sediakan apa? Sediakan fail faraid peribadi. Ni fail faraid peribadi saya sendiri. Apa yang kena ada dekat fail ini? Pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan mesti letakkan dalam fail ini salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak. Ini nombor 1. Letak semua salinan kad pengenalan. Kalau kita ada mak, kita ada ayah, dekat salinan ini masukkan sekali salinan IC kita, salinan IC isteri kita, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita. Kalau 10 orang anak, 10 masukkan dalam fail ini. Penting, sebab proses tu nanti kena ada benda ni. Yang banyak sangkut dalam proses pusaka, masa lepas meninggal barulah nak minta salinan IC tu, kalau waris tu bagi kerjasama. Kalau dia tak nak bagi, yang menguruskan pula orang tengah, engkau siapa? Dia ingat kita scammer pula, sampai kesudah tak bagi.
Jadi tangguh, lalas tak buat urusan pusaka. Pertama, kena masukkan semua kad pengenalan setiap waris. Dan kita kena kenal lah, kalau aku mati, siapa waris aku? Ayah ada lagi? Okey, ayah. Minta IC ayah, simpan dalam fail. Minta IC ibu, simpan dalam fail. Minta IC isteri, simpan dalam fail. Kalau ada 2-3 orang isteri, semua kena masuk. Kalau yang sembunyi-sembunyi ni pandai-pandai lah. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti salinan geran tanah, surat perjanjian jual beli dan kenderaan. Salinan. Jangan bawa yang original. Yang saya punya ni salinan lah. Saya ada 2 fail, satu yang original, satu yang salinan. Yang saya bawa dalam kuliah-kuliah ni yang salinan. Masuk dekat sini, masukkan semua geran tanah yang kita ada, geran rumah yang kita ada atas nama kita. Sekalipun geran itu geran kongsi. Bahagian kita bukanlah 1/1. Bahagian kita cuma 1/10 saja dalam geran tu. Masukkan juga yang salinan. Supaya apa? Supaya mudah waris nanti nak scan PDF, upload dalam sistem MyLand. Yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Kalau dulu ada buku bank, sekarang dah tak ada. Tapi kalau kita ada penyata akaun, bank statement pun dah memadai. Sebab dekat muka depan tu ada nama kita, nombor IC, nombor akaun. Jadi di situ kita boleh semak dekat bank berapa baki duit yang ada dalam akaun kita. Waris kita boleh semak. Kemudian salinan dokumen harta yang berkenaan. Seperti contoh, kita ada ambil takaful hibah, kita ada ambil insurans Islami. Masukkan sekali polisi-polisi tersebut. Geran yang tadi geran nombor 2, termasuk geran kenderaan, masukkan juga. Motor, kereta, basikal kalau ada geran. Yang kelima, senarai hutang dan penghutang. Ini penting tuan-tuan. Masukkan, jangan malu declare kita ada berhutang dengan orang. Dan kalau boleh cakap mulut pun ya, bertulis pun ya. Supaya apa? Mudahkan urusan waris kita. Oh, tahu ayah ada berhutang dengan sepulan bin sepulan, tarikh sekian-sekian, jumlah sekian-sekian, belum bayar lagi. Ini kewajipan waris untuk bayar hutang dulu. Kalau kita tak tulis, waris tahu tak? Tak tahu. Kalau hutang dengan pihak agensi bank, mungkin tak boleh lagi lah. Tapi kalau hutang dengan orang, cakap mulut saja, pastikan bertulis dan simpan rekod. Dah bayar, potong. Dah bayar, tarikh sekian-sekian. Update dalam fail kita. Yang keenam, dokumen hibah, wasiat, pesanan. Kalau kita ada nak berwasiat, sama ada buat dengan maiz ke, buat dengan perunding, dengan peguam ke, boleh pilih. Kemudian dokumen hibah atau wasiat tu masukkan dalam fail supaya waris tahu, oh ayah dah hibahkan tanah ni dekat orang lain. Jadi tak boleh lagi kita nak tuntut lagi dah, walaupun nama masih lagi dalam geran nama ayah. Begitu juga yang dah diwasiatkan, dibagi kepada pihak surau, dibagi kepada sekolah tahfiz dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, struktur faraid pribadi yang terakhir. Ni saya punya struktur faraid pribadi, tak sama dengan orang lain. Jadi kena tahulah. Ini contoh, kalau saya ada, ayah masih ada, ibu masih ada, isteri seorang, anak lelaki 1, 2, 3, 4, 5 anak lelaki, anak perempuan seorang. Saya kirakan siap-siap. Andai misal kata harta saya ada 1 juta, berapa bahagian ayah? Dah nilaikan siap-siap dah. Ini penting benda ni ada. Wajib ke ustaz? Ada. Nak kata wajib, tak ada dalil. Tapi penting, sebab apa? Mudahkan urusan waris-waris kita. Sebab dalam proses MyLand ni tadi, muat naik segala, nombor 2, muat naik segala dokumen yang diperlukan, semua kita dah ada bila mana kita dah buat persediaan. Ketiga, muat turun borang A, print, seterusnya ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah atau Magistrat. Ini proses-proses lah. Scan borang A, kita dah print, kita isi, tulis, kemudian cop di hadapan Pesuruhjaya Sumpah atau Magistrat. Dah sign, scan semula, kemudian muat naik ke dalam sistem MyLand.
Kemudian tunggu panggilan bicara kuasa dalam tempoh 4 ke 6 bulan selepas permohonan. Bukan sekejap tuan-tuan. Yang semalam ada hubungi saya, Ustaz, saya dah pergi ke KWSP, Alhamdulillah dah boleh keluar duit dah. Jadi dalam mindset saya, mungkin KWSP letak penama. Bila letak penama, penama tu boleh keluarkan tanpa ada surat perintah pembahagian pusaka. Nak dapatkan surat perintah pembahagian pusaka ni, inilah kita kena lalui proses ni. Dua tempat, salah satunya pejabat pusaka atau mahkamah tinggi sivil. Tapi Ustaz, bila pergi JPJ nak tukar nama kereta arwah kepada nama waris, pegawai JPJ kata kena ada surat kuasa. Macam mana nak dapatkan surat kuasa tu Ustaz? Saya kata kena pergi dekat pejabat pusaka. Di mana? Di pejabat tanah kita. Kalau di Kuala Langat, di pejabat tanah Sungai Sedu, tingkat bawah sekali, pejabat pusaka kecil. Oh, di sekarang pukul 3 Ustaz, kalau saya pergi sekarang ni sempat tak dapat. Dia fikir macam minta cop. Tak. 3 ke 6 bulan baru dapat surat kuasa tu. Kena melalui proses ni. Bila kita dah hantar, dah submit semua, tunggu panggilan bicara kuasa dalam tempoh 4 ke 6 bulan. Masa bicara tu di pejabat pusaka, semua waris-waris yang kita daftarkan sebagai waris wajib hadir semasa bicara. Kalau ada 20 orang waris, 20-20 kena datang. Yang tak boleh datang kena isi borang DDA, dadu-dadu ayam. Isi, dapatkan cop di hadapan 3. Salah satunya pentadbir tanah, pejabat Pesuruhjaya Sumpah atau Majistret. Barulah borang DDA itu boleh mewakili kita. Yang tak boleh hadir, waris lain bawa borang tu pergi semasa bicara pusaka. Dalam borang DDA itu pengakuan kita, sama ada kita nak bahagian kita mengikut faraid atau kita nak melepaskan hak kita kepada waris sekian-sekian dan sebagainya dalam borang DDA itu. Kalau kita hadir semasa bicara tu, nanti kita akan memberi keputusan sama ada kita nak bahagian kita mengikut faraid atau nak bahagia sama rata ke dan sebagainya. Cuma tips yang boleh saya bagi, sebelum bicara pusaka, pastikan ada perbincangan terlebih dahulu sesama ahli waris. Sebab semasa bicara pusaka tak lama pun, lebih kurang dalam 15 ke 30 minit pun, 30 minit paling lama lah bicara pusaka tu. Pegawai pusaka cuma nak tahu, okey, semua waris ada? Ada. Macam mana nak bahagi ni? Ikut faraid ke? Ikut suku sama suku? Kalau masing-masing kata, okey, ikut faraid. Saya tak setuju, saya nak ikut sama rata. Pegawai pusaka dia tak nak pening-pening. Okey, balik, bincang dulu. Nanti bagi tarikh lagi untuk bicara lagi sekali. Tangguh lagi 3 bulan, 4 bulan. Jadi tipsnya kena bincang dahulu sebelum hadir bicara pusaka, dan pastikan apa yang dibincangkan tu itulah yang diberitahu kepada pegawai pusaka. Nak mudahkan urusan dia. Kalau misal kata ni sediakan borang DDA, borang persetujuan bagi setiap waris yang tidak hadir semasa bicara. Masukkan dalam borang DDA segala keputusan yang telah dibincang lebih awal antara waris. Tanda tangan borang DDA di hadapan Pesuruhjaya Sumpah atau Majistret. Sekurang-kurangnya 2 orang waris mesti hadir bicara kuasa. Jika hanya ada seorang waris sahaja, perlu hadir bersama 2 orang saksi. Ini prosedur. Kalau ada 10 orang waris, 2 orang je boleh datang. Boleh, cukup syarat. Yang lagi 8 bagi borang DDA. Dalam borang DDA itu, dia kena nyatakan apa keputusan dia. Segala keputusan dia kena nyatakan. Kemudian bawa segala dokumen berkaitan dalam bicara kuasa. Bawa semua, sijil nikah, kemudian surat salinan IC, geran-geran tanah dan sebagainya. Kemudian invoice bayaran perintah akan dikeluarkan dalam sistem MyLand dan pembayaran akan dibuat secara e-payment. Semua online atas talian. Bayaran pun atas talian. Apabila perintah pusaka dikeluarkan, daftar perintah berkenaan ke agensi berkaitan seperti pejabat tanah untuk tukar nama daripada si mati kepada kita waris, atau ke JPJ, ke bank dan sebagainya. Inilah prosesnya yang mengambil masa sekitar 3 ke 6 bulan kalau lancar. Kalau gaduh, masih bicara, tangguh. Jadi kena bincang dulu.
Sebab tu kami di Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, kami ramai di kalangan perunding-perunding lah. Macam saya tak buat. Sahabat-sahabat dalam Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, mereka 100% sepenuh masa sebagai perunding. Mereka juga sebagai pemudah cara. Maksudnya semasa sebelum bicara pusaka ada satu sesi suluh namanya. Suluh ni apa? Perbincangan awal, kesepakatan semua waris. Okey, nanti semasa tarikh dah dapat, okey, Haji kata macam ni, Puan kata macam ni, mengikut kesepakatan kita hari ini. Sebab tu penting kena ada satu majlis suluh namanya. Majlis perdamaian jika ada pergaduhan. Majlis untuk kesepakatan supaya apa? Sebulat suara waris-waris untuk memberi kenyataan kepada pegawai pusaka. Dan ini sahaja proses-prosesnya secara gambaran. Kalau lihat pada ini, ini carta alir. Pertama sekali kena ada permohonan, di mana JKPTG, pejabat pusaka kecil tadi. Kemudian ada semakan borang, step yang kedua. Kemudian dia akan lihat nilai harta si mati, sama ada nilaian itu lebih 5 juta atau tidak. Kalau lebih, pergi ke mahkamah tinggi. Jika tidak lebih, ada semakan. Kemudian ada panggilan untuk bicara. Dah selesai, submit apa semua, dapat tarikh bicara pusaka. Datang perbicaraan, step keempat. Kelima, penyediaan perintah bahagian borang. Di sini nanti penting, supaya jangan ada konflik di kalangan waris-waris. Yang banyak berlaku masa ni lah gaduh depan pegawai pusaka. Ini bukan harta lagi, harta pusaka si mati lagi dah. Ayah dah bagi kat saya. Baru nak bincang masa tu. Pegawai pusaka je tak nak benih-benih. Oh, tak selesai lagi lah. Atau balik dulu, bincang dulu. Nanti saya bagi tarikh lain. Tunggu lagi 3 bulan. Jadi jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit, bincang siap-siap sebelum hadir semasa bicara. Selepas perintah pembahagian pusaka keluar, okey, kita boleh buat rayuan jika ada waris-waris yang tidak bersetuju. Atau terus kepada perintah pembahagian tu dikeluarkan, selesai. Bawa perintah pembahagian pusaka tu ke bank, keluarkan duit. Bawa perintah tu ke JPJ, tukar nama si mati kepada waris. Bawa perintah pusaka ke pejabat tanah pula, tukar nama si mati dalam geran tanah kepada nama waris-waris. Selesai. Nampak macam sikit je kan? Tapi 6 bulan tuan-tuan, 6 bulan. Kadang ada yang sampai bertahun-tahun masalah waris. Waris tak nak bagi kerja sama. Masa bicara tak dapat hadir. Borang DDA tak sempat buat, tak datang. Tunggu lagi tarikh lain lepas 3 bulan. Pun sama juga isu dia. Tunggu lagi 3 bulan. Gaduh pula masa bicara. Tunggu lagi 3 bulan. Lah bertahun. Akhirnya habis macam tu saja. Ada tanah? Ada. Nama siapa? Nama arwah atuk. Bukan nama kita. Sebab proses tu tak selesai. Jelas? Ada soalan? Ya. Saya tanya satu soalan. Sekiranya Puan Dori dengar, dia sebagai itu dia jadi adik-adik semua setuju nak daripada Abang Zulullah. Jadi adik-adik lain ni cuma dibuat pengakuan bersurat namanya, betul kan? DDA tadi tu. Maksudnya itu sumpah. Dan boleh tak apa yang semua bawa suruh itu patut pilih-pilih? Tak boleh. Boleh. Mesti kena tunggu bicara, dapat perintah pembahagian pusaka mengatakan kenderaan plat sekian-sekian atas nama waris sekian-sekian-sekian, nombor IC-nya sekian-sekian. Dalam perintah pusaka tu detail tuan-tuan. Tanah A, alamat sekian-sekian, keluasan sekian-sekian akan pindah turun milik kepada waris pertama, waris kedua sebanyak berapa bahagian, detail. Kenderaan yang berdaftar plat sekian-sekian akan turun waris kepada nama si Pulan bin Sepulan. Tanah kalau luas ada 10 orang waris, 10 nama boleh masuk. Dan
ada manfaat, boleh buat tapak rumah sebab tanah luas. Tapi kalau kenderaan tak boleh masuk 10 nama. Dia cuma boleh masuk 1 nama je. Itu pentingnya masa bicara tu kita cakap secara lisan, atau mana yang tak hadir isi borang DDA. Dan itu perlu pengesahan daripada pegawai pusaka. Tak memadai hanya surat DDA, borang DDA itu saja pergi ke JPJ. Tak boleh. Kena ada perintah pembahagian pusaka. Dalam perintah tu detail, sedetail-detailnya. Renyah tak? Renyah tuan-tuan. Tapi inilah untuk maslahah. Kenapa saya kata untuk maslahah? Sebab kalau orang mati mudah-mudah dia orang kata aku waris. Jadi di sini perlunya ada satu garis panduan untuk menjaga maslahah kita. Jadi tak semudah-mudahnya harta tu pindah ke orang lain yang tak betul ke tidak waris dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.